Assalamualaikum. Kalau anda seorang ibu bapa kepada anak autistik, anda mesti tahu kan, perjalanan ni ia penuh dengan kasih sayang yang sangat unik. Dan mungkin ada masanya anda tertanya-tanya, macam mana ya cara terbaik untuk saya kongsikan keindahan Al-Quran dengan anak saya? Dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama terokai satu panduan yang penuh kasih khas untuk anda. Betul-betul menusuk kalbu kan kata-kata ni? Ia macam satu peringatan lembut untuk kita. Yang perjalanan ni, yes, memang ada cabarannya. Tapi ia sebenarnya satu anugerah. Ia tentang cinta yang istimewa. Jadi perkongsian kita hari ini, jom kita raikan ikatan unik antara anda dan anak anda dalam mendekati kalam Allah. Okey, ini dia gambaran besar perjalanan kita sekejap lagi. Mula-mula kita akan sentuh tentang perjalanan istimewa ibu bapa. Lepas tu kita tengok cara nak bina suasana belajar yang positif, pilih bahan yang sesuai, teknik mengajar yang berkesan, peranan anda dan komuniti, dan akhir sekali kita akan lihat ganjaran di sebalik kesabaran. Jom kita mulakan. Perkara pertama, dan ini yang paling penting sekali sebenarnya, adalah tentang cara kita memandang perkara ni. Ia bukan tentang satu masalah yang perlu kita selesaikan. Tak, sebaliknya ia tentang memahami dan menerima anak kita seadanya dan melihat perjalanan mengajar Al-Quran ni sebagai satu anugerah. Dan inilah mesej paling utama yang kita kena pegang betul-betul. Cuba kita tolak ke tepi sekejap tekanan untuk nak jadi sempurna. Lupakan soal cepat atau lambat. Fokus kita yang sebenarnya adalah untuk membina satu jambatan. Jambatan kasih antara hati anak kita dengan kalam Allah. Itulah dia kejayaan sebenar yang kita cari. Jadi, bila niat kita dah betul di hati, langkah seterusnya, kita kena bina rumah untuk proses pembelajaran ni. Sebuah persekitaran yang positif, yang penuh kasih sayang. Itulah tapak. Itulah asas paling kukuh untuk apa-apa saja yang akan kita bina lepas ni. Cuba kita tengok senarai ni. Semuanya berakar pada satu benda je. Kasih sayang. Suara kita kena tenang, lembut. Persekitaran pun kena jaga. Mungkin lampu tu malap sikit, kurangkan bunyi bising. Sebab kita nak ambil kira sensitiviti sensori mereka. Semua ni sebenarnya terjemahan kasih sayang dalam bentuk praktikal. Dan jangan lupa, anda tu cermin mereka. Bila dia nampak anda tenang, anda cinta pada Al-Quran, percayalah, mereka akan dapat rasa benda yang sama. Dan di tengah-tengah semua usaha kita ni, ada satu tiang seri yang pegang segalanya, iaitu sabar. Ayat ni, ia bukan sekadar kata-kata semangat tau, ia satu janji. Jadi setiap kali anda rasa nak mengeluh, tarik nafas dalam-dalam dan cuba lagi. Ingatlah, Allah sedang lihat usaha anda dan Dia bersama orang-orang yang sabar. Okey, persekitaran dah siap, hati pun dah tenang. Sekarang, jom kita tengok toolkit kita pula, alat-alat bantuan kita. Sebab pemilihan bahan yang betul ni boleh ubah sesi mengaji tu daripada satu perjuangan menjadi satu pengalaman yang menyeronokkan. Kita ambil contoh mudah, buku mengaji. Buku standard macam Iqra kadang-kadang boleh jadi agak padat kan? Cuba bayangkan, dalam satu muka surat tu ada macam-macam info baru. Untuk sesetengah anak, ini boleh jadi overwhelming. Tapi kalau kita guna buku yang berperingkat, yang fokus pada satu konsep je dalam satu masa, ini akan bantu bina keyakinan dia sikit demi sikit. Rasa terbeban tu kurang dan kita boleh raikan setiap kejayaan kecil. Anda tahu tak, ramai anak autistik ni, mereka berfikir dalam bentuk gambar. Jadi, kenapa tak kita bercakap dalam bahasa mereka? Bahan visual macam kad imbas atau jadual bergambar ni, ia bukan hiasan tau. Ia sebenarnya macam penterjemah. Penterjemah yang tolong sambungkan titik-titik antara bunyi, huruf dan makna. Ia menjadikan Al-Quran tu sesuatu yang boleh dilihat, bukan setakat didengar. Kita ni bertuah, hidup di zaman di mana teknologi boleh jadi kawan baik kita. Kan ada banyak aplikasi Quran yang interaktif tu, yang boleh buat proses belajar jadi lagi best. Cuba juga pasangkan bacaan audio dari Qori yang suaranya merdu, ia boleh jadi sangat menenangkan. Jangan lupa kaedah lama tau, bercerita. Ceritakan kisah-kisah Nabi dengan penuh perasaan, buat macam teater. Pokoknya, kita hidupkan Al-Quran untuk mereka. Okey, kita dah ada apa nak guna dan di mana nak belajar. Sekarang soalan paling penting, bagaimana? Macam mana cara kita nak sampaikan ilmu ni dengan paling berkesan? Jom kita tengok beberapa teknik yang memang terbukti berjaya.
Ada satu kaedah ni, namanya arahan langsung. Ia sangat berkesan sebab ia dibina atas satu prinsip yang ramai anak autistik suka, rutin yang boleh dijangka. Tak ada kejutan. Setiap sesi, kita mulakan dengan ulang sikit pelajaran semalam. Lepas tu, kita perkenalkan satu je konsep baru yang mudah. Dan akhir sekali, kita buat latihan. Rutin yang jelas macam ni akan kurangkan rasa risau dia dan bantu dia fokus 100%. Dan kalau kita nak ringkaskan semua teknik ni jadi 3 mantra utama, inilah dia. Pertama, pengulangan. Ulang, ulang dan ulang. Ia kawan baik memori. Kedua, kena konsisten. Dah jumpa satu cara yang berkesan, kita kekal dengan cara tu. Jangan tukar-tukar, nanti anak keliru. Dan ketiga, kita bina dari bawah. Macam buat rumah, tapak huruf dengan bunyi kena betul-betul kukuh dulu, baru kita boleh naikkan dinding ayat. Yang ni best. Ada satu penemuan yang sangat menarik dan bagi kita harapan. Ada kajian yang dapati, bila kita baca surah Al-Ikhlas berulang kali, ia bukan saja bagus untuk rohani, tapi ia juga berpotensi untuk bantu tingkatkan kemahiran mendengar dan komunikasi anak kita. Subhanallah, surah yang begitu ringkas, tapi keajaibannya, Masya Allah, sangat besar. Sekarang, jom kita cakap pasal anda. Ya, anda, para ibu bapa. Anda lah wira dalam cerita ni. Tapi setiap wira pun perlukan pasukan sokongan, kan? Perjalanan ni kita tak sepatutnya dan tak seharusnya laluinya seorang diri. Dan soalan ni mungkin selalu bermain dalam fikiran anda. Aku ni mampu ke nak ajar sendiri? Atau patut ke aku cari guru khas? Ini memang satu dilema yang sangat biasa. Sebenarnya, jawapannya tak semestinya A atau B. Sebaliknya, ia macam satu ekosistem sokongan. Anda sebagai ibu bapa adalah terasnya. Andalah pembekal utama kasih sayang dan sabar. Guru atau tutor pula, mereka bawa kepakaran teknikal. Dan komuniti bagi ruang untuk anak kita rasa diterima, rasa menjadi sebahagian dari kita semua. Tapi satu benda yang memang cukup jelas, pembelajaran secara satu ke satu selalunya akan bagi hasil yang terbaik. Tak kisahlah sesi itu dengan anda sendiri ataupun dengan tutor. Sebabnya, perhatian yang tak berbelah bahagi itu, ia membolehkan kita ubah suai cara mengajar, ikut rentak, ikut mood dan ikut keperluan unik anak kita pada hari itu. Okey, setelah kita lalui semua ni, usaha, sabar, cinta, apa sebenarnya ganjaran yang menanti di hujung jalan? Percayalah, ia jauh lebih indah daripada apa yang mungkin kita bayangkan. Tengok ni, manfaatnya tu bukan setakat pandai membaca tau. Ia jauh lebih dalam. Ia tentang kita buka satu saluran terus antara jiwa anak kita dengan penciptanya. Ia tentang kita bagi dia satu sauh ketenangan dalam dunia yang kadang-kadang bising ni. Ia tentang bagi dia rasa aku ni sebahagian daripada sesuatu. Dan yang paling indah, proses ni akan tunjukkan pada anda kekuatan dan keunikan anak anda yang mungkin anda tak pernah nampak sebelum ni. Jadi, sebagai penutup, jom kita kembali kepada intipati segalanya. Ini bukan perlumbaan tentang siapa cepat belajar atau kawan-kawan dia dah hatam ke belum. Buang semua perbandingan tu jauh-jauh. Perjalanan ni, ia cuma tentang membina satu hubungan. Sebuah hubungan yang suci, yang pribadi antara anak anda dengan kalam Allah. Dan itulah hadiah paling berharga yang akan mereka bawa sampai ke akhir hayat.